Ramai orang nak hidup hebat, nak berjaya, nak kaya, nak berubah. Tapi masalahnya kan, diri sendiri pun tak boleh lawan. Alarm bunyi, snooze, ada kerja penting, tangguh, ada target, separuh jalan berhenti. Musuh terbesar manusia selalunya bukan orang lain lah, tapi diri sendiri je. So self control tu bukan pasal nampak kuat depan orang, tapi kuat melawan benda dalam diri yang cuba rosakkan masa depan kita setiap hari. Macam apa? Macam malas, tak fokus, ikut emosi, comfort zone. So kalau benda kecil pun kalah, macam mana nak menang benda besar? Sebab akhirnya orang yang berjaya bukan orang yang paling hebat, tapi orang yang paling mampu kawal diri dia sendiri.